Pernah tak anda bangun dari tidur dan benda pertama yang anda rasakan adalah penat? Walaupun hari itu baru saja bermula. Penat yang walaupun anda tidur awal, tetap rasa penat yang amat sangat. Itulah rasanya hidup dengan depression. Bukan sekadar sedih, tapi lebih kepada berat, satu beban yang tak nampak yang ikut anda ke mana-mana. Dan hari ini saya nak kongsikan bukan definisi buku teks, bukan jargon psikologi, tapi bagaimana rasanya hidup dengan depression dari dalam hati saya. Depression ni rasa seperti berjalan dalam lumpur yang pekat. Jadi anda rasa macam anda menggunakan tenaga yang banyak. Bangun dari katil, nak mandi, nak balas mesej, buat kerja paling mudah sekalipun rasa berat sangat. Otak macam tak tahu apa perlu buat bila dalam keadaan macam ni. Kadang-kadang otak tu arahkan kita buat sesuatu, tapi badan macam tak respon. Bukan malas, bukan lemah, tapi macam tak ada tenaga, macam suis tenaga tu tutup ataupun memang berada di level yang rendah. Dan paling sakit sekali adalah bila kita cerita dengan orang, orang tak faham dan kita buat okey. Walaupun kita sebenarnya dalam tu unresponsif pada otak kita nak buat apa. Walaupun dalam tu tak okey pun sebenarnya. Depression ni tak selalu kita nampak macam dalam TV. Menangis seharian, tutup pintu bilik, mak datang ketuk. Bukan macam tu. Tapi kadang-kadang ia nampak seperti orang yang tengah happy, orang paling banyak tolong orang lain, orang yang kita selalu nampak gelak-gelak, orang yang paling kuat kita nampak. Sebab depression ni kadang-kadang dia ajar kita pakai topeng. So kita pandai kita nak sembunyikan rasa tu depan orang. Luar kita ketawa, tapi dalam rasa macam tenggelam, rasa macam lemas pun ada. Dari jauh dalam hati anda harap agar seseorang tu perasan bahawa kita tengah sembunyikan sesuatu ni. Tolong nampak, tolong faham, tanpa kita perlu terangkan perkara sebenar. Tapi kebanyakannya dunia tak nampak semua benda ni. Jadi kita pikul sendiri. Depression ni bukan sekadar nampak sedih, bukan sekadar rasa sedih. Ia adalah macam perang dengan diri sendiri. Ada satu suara kata, engkau ni tak bagus lah. Engkau ni tak cukup baik. Tak siapa peduli engkau. Engkau ni beban. Tapi ada suara lain kata, tolong teruskan, jangan mengalah. So pertembungan dua suara ni menyebabkan kita rasa penat sangat, letih. Dan perjalanan tu sebab kita lalui seorang-seorang, kita rasa sunyi sangat. Dan perkara ni kita hadapi setiap hari. Walaupun dekat luar kita nampak normal, tapi dalam diri tu berperang. Kemudian datang pula rasa bersalah. Bersalah sebab letih. Bersalah sebab tak boleh jadi normal, tak macam orang lain. Bersalah sebab rasa membebankan orang. Bila kita sakit, kita membebankan orang pula. Bersalah sebab tak produktif. Bersalah sebab kadang-kadang cancelkan appointment awal. Bersalah sebab diri dah jadi macam dulu. Kadang-kadang terfikir, kenapa aku tak boleh jadi macam dulu ya? Depression ni yang buat anda rasa anda perlu minta maaf atas kewujudan anda. Dan bila ada stigma, budaya dan salah faham, ramai orang pilih untuk diam. Untuk senyapkan diri dan jangan susahkan orang lain. Tapi diam itulah tempat depression tu
mula menebal dan membesar. Tapi di sebalik semua benda ni, anda perlu ingat masih ada harapan. Tapi proses pulih dari depression itu tak dramatik. Ia berlaku perlahan-lahan. Bukan macam tiba-tiba gembira. Ia bermula dengan kemenangan kecil. Contohnya, hari ini berjaya bangun dari katil. Hari ini berjaya mandi. Hari ini aku dapat kemas meja. Hari ini aku dapat balas satu mesej. Hari ini aku makan sesuatu yang betul. Hari ini aku tidur dengan lebih teratur. Benda-benda kecil seperti ini bukan kecil sebenarnya. Tapi ia bukti bahawa kita berjaya melawan depression. Ada cahaya dalam diri anda. Dan setiap langkah tu harus diraikan. Kalau anda sedang hadapi depression sekarang ni, saya nak anda dengar betul-betul. Anda bukan lemah. Anda bukan rosak. Anda bukan beban. Dan anda tak kesorangan. Rasa sakit tu betul. Rasa sakit tu betul nyata. Usaha anda itu amat bermakna. Dan keberanian anda untuk terus hidup adalah kekuatan yang ramai tak nampak. Terima kasih kerana menonton. Jika video ini menyentuh hati anda, tolong share kerana kemungkinan ada seseorang di luar sana yang memerlukan video seperti ini. Jangan lupa subscribe untuk sama-sama lalui perjalanan penyembuhan ini. Take care.